Kami sedang berjalan menaiki tangga menuju ke Gua Kelam 2. Dalam terowong dulu lah, penggunaan tu kan terowong 100 meter. Bagi yang tinggi tu maksudnya 170 cm ke atas tu kena pakai helmet ataupun kena hati-hati lah. Oh, kami rendah tu, bawah 170. Macam api tak ada dah. Kalau sebab kita kena ikut wayang dia JKJP, orang kata nak kena ikut nak berapa besarkan gua lagi dan semua tu. Jadi kita tak mampu nak orang kata nak ikut tu. So kita buat berjalan kaki kita tak sekarang ni. Tak rasa macam kata masa tu sempit ke macam rasa gayat ke apa, tak ada? Rasa macam tu anxiety tu. Ada juga yang orang-orang yang anxiety tu dia bila masuk gua dan tak 1 meter dia rasa macam oksigen tak cukup. Itu dia tahu lah. Dia punya ni besar. Dia punya lubang tu. Yang orang kata orang buruh yang buat yang usaha dia ni sampai 1,000 orang. Dia ada 3 gua dekat sini. Gua Kelam 1, Gua Kelam 2 dan Gua Kelam 3. Gua Kelam 1 di ujung sana, Gua Kelam 2 dan Gua Kelam 3 di dalam. Juru pandu tadi kata mana juru pandu? Juru pandu ada di depan. Oh, juru pandu depan. Kat belakang tu. Nanti ada lagi yang lain lagi. Okey tuan, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Gua Kelam ni dia punya jarak jalanan dalam tu 700 meter. Sesiapa yang melebihi ketinggian 170 cm dia kata kena pakai helmet. Maknanya bawah 170 tu kira muat lah, boleh lah. Tengok ke, kita tengok kawasannya. Gua kena nombor 2. Bukan gua kena baru tu. Okey. Kita tengok. Gua kena lama. Yang ada kan. Siapa yang rasa ada anxiety gayat ni, tu tak rasa tak cukup oksigen. Tarik nafas. Tarik nafas. Masa dah masuk gua. Sekarang kami dah masuk gua. Masuk gua. Bila apa? Ni. Batu ni ada karbon lah, batu granit ni. Gua Kelam 2. Gua Kelam yang 1 tu pintunya dah rosak, pintu masuknya. Jadi kami masuk kat sini lah. Tiket RM5 untuk setiap orang. Kemudian juru pandu juga kita kena bayar RM5 setiap orang. Jadi kami ni 5 orang kena bayar RM50. Kristen kan? Sejauh 700 meter. Agak jauh lah. Dalam ni macam ada rasa angin lah. Pengudaraan oksigennya cukup lah. Itu
Tak ada tu, biar boleh minum. Mesti sejuk gila. Aku prefer angin. Tak masuk. Touch. Tujuh 700 meter pergi, 700 meter balik. Jadi 1.4 kilometer jarak perjalanan. Gelap korang kan? Pasang kat ni. Tak nampak. Bukan ni. Kat ni lampu-lampu. Gelap kat tadi. Jom jalan-jalan sama-sama. Look at that. Yeah. Cantik. Jom hati-hati sana. Naik. Jauh buat tangga. Jom jalan. Jom. Yang pakai topi safety ni semua ketinggian lebih pada 170. Letak. Ambil gambar. Yang pendek-pendek tak payah pakai lah. Banyak yang dah